Nak tarik kereta. Ini ke alamat rumah dia? Kalau tak silap aku, inilah rumah dia. Kalau macam tu dah boleh panggil aku, kan? Panggil lah. Okey lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, tumpang tanya. Encik ke pemilik kereta Myvi hitam tu? Ya. Saya lah driver kereta Myvi hitam tu. Macam ni cik. Kami datang ni nak tarik kereta ni. Apa pasal kena tarik pula? Pasal dah 6 bulan cik tak bayar sewa kereta ni. Cik, saya dah bayar tau. Baru semalam saya dah bayar sewa kereta tu. Baru semalam dah bayar? Mana mungkin? Mael, mana tab tu? Aku nak cek data. Alah, tab tu aku letak ke situ kot. Kau ambil je lah. Kau tipu malas betul lah. Sekejap cik cik, mengikut data dalam WhatsApp saya, encik dah 6 bulan tak bayar sewa kereta Myvi hitam ni. Tak mungkin lah cik. Saya dah bayar sewa kereta tu. Sekejap, saya tunjuk ni. Ada surat yang menunjukkan bahawa saya dah bayar. Kejap. Nak kena tunggu pula. Cik, ini surat dia cik. Cik boleh tengok. Pegang sekejap. Asyik aku. Betul lah. Dia dah bayar semalam. Dah bayar kan? Tapi kan, mengikut data dalam WhatsApp tadi tu, dia dah 6 bulan tak bayar kereta Myvi hitam ni. Nombor platenya WTW969. WTW969? Saya punya kereta plat ni WTM696. Nani? 696? Ya betul. Kau tolong cek jap kereta ni. Kereta mana? Kereta lelaki tadi tu. Pergi cek. Alamak, betul lah 696. Aku tak cek betul-betul tadi. Kau ni. Aduh. Apa pasal tak cek dulu? Aduh, sorry lah. Aku baca terbalik tadi. Kau tahu tak? Malu aku tau depan pemilik kereta ni. Macam mana boleh salah kereta ni? Dah nombor 6 dengan 9 lebih kurang. Aduh. Cik, kami minta maaf lah cik. Kami ingatkan kereta ni yang kami nak tarik. Rupanya salah kereta. Rupanya lebih kurang sama. Rupanya nombor plate pula beza. Alah, minta maaf lah cik. Tak apalah cik, tak apa, saya faham. Tapi lain kali kena cek dulu tau. Kalau macam tu, kami minta dulu lah ya. Okey. Kau ni main pasal lah ni. Orang zaman sekarang ni.